Hai, Assalamualaikum. It's me, Cikgu Wan. So, jom follow saya. Another day, another story. So, hari ni Alhamdulillah hari Jumaat dapat makan pulut free dengan rendang ayam daripada Cik Wah. Macam biasa, sedap. Thank you Kak Dina belanja. So, sebelum masuk kelas, pastikan kita wangi-wangi dulu. Pakai body breeze daripada Teracun dengan Parisa. And then lepas dah comot, apa lagi? Kita tak cap lipstick sebelum kita nak balik sekolah. Sebab lepas ni nak pergi kopi-kopi dekat CBTL dengan kawan-kawan geng petang. Alhamdulillah, dapat lepak dengan kawan-kawan memang adalah healing yang terbaik lepas kita penat seharian dekat sekolah. So apa lagi, kita dengan adik-adik, kakak-kakak melepak. Macam biasalah, bila dah dapat makanan tu, minuman tu, apa yang penting cikgu-cikgu Gen Z ni confirm akan ambil gambar dulu. Skill diorang memang power. So kita biarkan diorang buat kerja. Dah puas hati, baru kita boleh minum. So kita dah boleh minum. Saya just nak share saya punya favorite coffee dekat CBTL. 2 shot espresso, add dark chocolate powder and espresso cream crown. Memang sedap. Next kita try Mashi punya soft cookies matcha. Pada saya tak okey, 2/10. Okey, berbalik pada air ni, korang yang suka kopi, pencinta kopi, korang better try sebab rasa dia sangat kau. Tapi bagi yang kurang minat kopi, better tak payahlah sebab dia agak rasa pahit. Okay, next kita tengok Shu pula. Kali ni Shu order bagel dengan cream cheese. So far bagel dia sedap, tapi pada saya lebih suka bagel dekat Family Mart. Dan kita sambung lagi chit-chat. Biasalah, masing-masing share pengalaman masing-masing dalam dunia pendidikan dan kehidupan seharian. Kemain Shu Alhamdulillah, sekali-sekala lepas balik sekolah dapat kopi-kopi dengan kawan-kawan sekolah. Memang satu rahmat. Dapat pula geng yang sekepala, boleh saling gelak ketawa, boleh berkongsi pandangan, boleh berkongsi cerita, berkongsi tekanan. Adalah salah satu rahmat Allah. Alhamdulillah. Dan ini juga merupakan salah satu saranan YB Fadlina Siddiq, YB kami, untuk bertanya khabar dengan kawan-kawan, berkongsi tekanan. Tak adalah terasa stres sangat kan, seharian dekat sekolah, penat dan beban dekat sekolah. Dapat sekurang-kurangnya kami release, sembang sampai petang.